Salam sejahtera pagi tadi 16 April 2025, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengiringi KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam istiadat sambutan negara ke atas tamu kenegaraan Presiden China Xi Jinping di Istana Negara. Anwar Ibrahim kemudiannya menyertai Seri Paduka Baginda dalam pertemuan bersama Presiden Xi serta delegasi China. Presiden Xi bersama delegasi turut diraikan oleh Baginda Tuanku dalam majlis jamuan negara. Lantas hubungan istimewa kedua-dua negara sahabat ini akan terus diperkukuh demi manfaat rakyat dan negara. Salam Malaysia Madani.